Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam SKBB2 Ultra Unggul. Alhamdulillah, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat bercuti pertengahan tahun bagi tahun 2026 kepada semua murid dan guru SK Batu Berendam 2. Cuti sekolah akan bermula pada 23 Mei 2026 hingga 7 Jun 2026 selama 2 minggu. Semoga tempoh cuti ini dimanfaatkan dengan penuh bermakna bersama keluarga tersayang. Saya juga ingin mengambil kesempatan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua ibu bapa dan penjaga yang sentiasa memberi sokongan kepada pihak sekolah. Kehadiran anak-anak ke sekolah setiap hari merupakan asas penting dalam membentuk ilmu, disiplin, sahsiah dan keyakinan diri mereka. Namun, begitu pihak sekolah masih berharap agar usaha ini dapat dipertingkatkan kerana peratus kehadiran murid kita masih sekitar 90% sahaja. Besarlah harapan kami agar ibu bapa terus memberi galakan dan memastikan anak-anak hadir ke sekolah secara berterusan dan konsisten kerana setiap hari di sekolah membawa pengalaman dan pembelajaran yang sangat bernilai buat mereka. Selain itu, pihak sekolah juga amat mengharapkan murid-murid hadir lebih awal, seawal 7.10 pagi. Ini kerana pelbagai aktiviti pengisian telah dimulakan bagi membantu murid hadir dalam keadaan lebih bersedia, fokus dan bersemangat untuk belajar. Program intervensi seperti pintasan, probayu dan juga aktiviti Sinar to You merupakan antara platform yang dirancang khusus untuk membantu murid meningkatkan penguasaan pembelajaran, membina keyakinan serta mengembangkan potensi mereka secara menyeluruh. Alhamdulillah, sepanjang penggal pertama ini, banyak kejayaan telah berjaya dilakar oleh anak SKBB2 dalam bidang akademik, kokurikulum dan sahsiah. Semua kejayaan ini tak akan tercapai tanpa kerjasama erat antara guru, ibu bapa dan murid-murid itu sendiri. Inilah kekuatan sebenar keluarga besar SK Batu Berendam 2 Ultra Unggul. Untuk makluman ibu bapa juga, guru-guru sentiasa berusaha menjadikan pelbagai program dan aktiviti bagi memastikan kemenjadian murid dapat dicapai secara holistik. Kita bukan sahaja mahu melihat anak-anak ni cemerlang dalam akademik, tetapi juga mempunyai disiplin yang baik, sahsiah terpuji, bakat, kepimpinan dan keyakinan diri yang tinggi. Sesungguhnya, dorongan dan sokongan ibu bapa merupakan elemen yang sangat penting dalam membantu pihak sekolah melonjakkan lagi prestasi dan kecemerlangan SKBB2. Apabila sekolah dan ibu bapa bergerak seiring, insya-Allah saya yakin anak-anak akan mendapat pendidikan terbaik untuk masa depan mereka. Burung merpati terbang tinggi, hinggap sebentar di pohon sena. Cuti dinikmati penuh berhati-hati, kembali ke sekolah dengan semangat yang membara. Bunga melor di tepi laman, harum mewangi sepanjang hari. Terima kasih atas sokongan berterusan bersama mendidik anak menjadi insan bestari. Akhir kata, sekali lagi saya mengucapkan selamat bercuti kepada seluruh warga SK Batu Berendam 2. Gunakanlah masa cuti ini untuk berehat, mengeratkan hubungan kekeluargaan serta pastikan anak-anak sentiasa menjaga keselamatan dan kesihatan diri. Semoga apabila kita kembali melangkah ke penggal kedua nanti, semua murid hadir dengan semangat yang baru, disiplin yang lebih baik dan azam yang lebih tinggi untuk terus belajar demi kejayaan mereka. InsyaAllah, dengan kerjasama antara sekolah, ibu bapa dan murid-murid SK Batu Berendam 2 akan terus melangkah gagah sebagai sekolah ultra unggul. Sekian, terima kasih.